7. Dalam satu kajian didapati bahawa 18 daripada 30 orang mahasiswa mempunyai hobi membaca buku. Kalau awak tengok nombor yang boleh kira ni, discrete ni biasa binomial lah. Okay, nombor pula kecil je 30 orang. Okay, lagi lah. Right. So, bila binomial, yang penting keluarkan NPQ. Tengok kat soalan, ada tak NPQ? Okay, dia kata 18 daripada 30 orang suka baca buku. Okay, bawah ni tengah cakap pasal baca buku. So, match lah. So, ni adalah P dia. P dia 18 per 30. Kalau kecilkan, sifir 2 dapat 9 per 15. Bila dapat P, automatik tahu Q. Q apa? 1 tolak dengan P. Dapat 6 per 15. Okay. Lama ni boleh kecil lagi lah ni. Aduh, bagi 3 dapat 3 per 5. So, ni 3 per 5. Ni pun akan dapat 2 per 5. Okay. So, 3 per 5, 2 per 5. Okay. N ada bagi tak? Okay. 9 orang dipilih. N pun dah bagi. 9. Tulis je N 9. Okay. Semua dah ada NPQ. Senang nak masuk formula. Okay. Hitung tepat 4 orang mahasiswa mempunyai hobi baca buku. Okay, dia nak tepat 4 orang. X ni tengah cakap pasal orang yang baca buku lah. Okay. So, tempat 4 orang bila X sama dengan 4. X sama dengan 4. Okay, apa formula dia? Biru Formula dia, kebarangkalian X sama dengan R, N CR, PR, Q, N tolak R. So, ganti je lah. Sekarang ni R kita ni dah jadi 4. Yang lain pun semua dah ada. N dah ada 9. So, ganti 9. Warna hitam boleh tak? 9. Alamak. 9. Kenapa tak tukar? 9 C4. P dia adalah 3 per 5 kan? 3 per 5. 4. Nampak? Ni akan ambil balik yang ni. Nampak ni? R. Okay, lepas tu belakang ni 2 per 5. 2 per 5. Belakang adalah 9 tolak 4. Dapat berapa? Dapat 5. Dapat 5 sama dengan, tekan kalkulator. Tekan kalkulator. 9 C4 darab. Okay, kurungan ni kena ada kurungan lah sebab dia pecahan. Nanti kan dia kuasa yang bawah je. 3 per 5 kuasa 4. Okay, darab dengan 2 per 5 kuasa 2 per 5 kuasa 5. Awak nak tukar perpuluhan pun boleh. Tak ada masalah lah. 0.6 dengan 0.4 kan. Okay, so dapat 0.16721. Bila bunda 0.1672. 0.1672. Okay. B. Sekurang-kurangnya 7 orang baca buku. At least 7 orang. 7 dan ke atas lah. So, X ni orang dia 7 dan ke atas. So, apa kebarangkalian 7 dan ke atas? Boleh jadi, boleh jadi 7 orang. Boleh jadi 8 orang. Dan boleh jadi 9 orang. Sebab dia ada 9 orang lah. Okay. So, kita ganti dalam formula. So, ni akan jadi N. N dia berapa tadi? 9. 9 C7. Nampak? Ni R kita. Lepas tu, 3 per 5. Kuasa 7. 2 per 5. Kuasa 9 tolak 7, 2. Tambah dengan 9 C8. Saya padamlah formula ni. Ni. Okay. Kurang tadi. 9 C8. 3 per 5 kuasa 8. 2 per 5 kuasa 9 tolak 8, 1. Tambah 9 C9. 3 per 5 kuasa 9. 2 per 5 kuasa 9 tolak 9, kosong lah. Okay. Ganti dalam kalkulator. So, actually yang ni, 9C9 ni kalau tekan kalkulator dapat, kosong pula. Dapat 1. Kuasa kosong pun nak dapat 1. So, awak boleh kurangkan tekan kalkulator lah.
Right, so bila tekan kalkulator. Okay. 9C7 darab 3/5 ni satu perpuluhan boleh tak? Senang nak masuk kalkulator. 0.6. 0.6 kuasa 7. Okay, kalau guna pecahan, mesti kena ada kurungan. Kalau saya guna perpuluhan, saya tak payah letak kurungan. 2/5, 0.4 kuasa 2. Okay, tambah 9C8. 9C8 darab dengan 0.6 kuasa 8 darab dengan 0.4 kuasa 1. Kuasa 1 tak payah tulis lah. Okay. Tambah dengan, okay tadi kan awak dapat kosong kan. 9C9 kosong. 3/5 kuasa 9. 3/5 0.6 kuasa 9. Darab 1 tu dapat balik nombor dia lah. Okay, tekan sama dengan dapat 0.231787. Bila bunda ambil 4 angka bererti 0.2318. Nah, 0.2318. So, 0.2318.